Pertemuan harapan pertama kalinya, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara susuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga. Selamat bersara teacher. Bye. Selamat bersara teacher. Bye. Bersara cikgu. Selamat bersara teacher. Bye. Selamat bersara teacher. Bye. Teacher bye. Selamat bersara teacher. Bye. Bersara teacher, bye. Selamat bersara teacher. Bye. Selamat bersara teacher, bye. Selamat bersara cikgu. Bye. Selamat bersara teacher. Bye. Selamat bersara teacher. Bye. Selamat bersara teacher. Bye. Bersara teacher. Bye. Selamat bersara teacher. Bye. Terima kasih teacher atas segala usaha dari saya ini, dan saya merasa sangat seronok belajar dengan teacher. Saya harap teacher saya boleh dapat teacher lagi. Saya akan datang. Terima kasih. Terima kasih teacher atas bimbingan dan tunjuk ajar dari teacher. Selamat bersara cikgu. Semoga cikgu sihat-sihat selalu di samping keluarga. Bye. Selamat bersara cikgu, semoga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih ajak saya dengan kelas 2 dan P2 ini. Selamat bersara. Hi teacher, I'm your PSP student from 2 dan P2. I heard that you're having a retirement day, so happy retire life teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Airi Darwish bin Azri selaku mantan Ketua Pengawas Sekolah tahun 2025. Dan saya Muhammad Afif Hakim bin Azizan selaku mantan Ketua Pembimbing Rakan Sebaya tahun 2025. Kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nuriyati, iaitu Perlongganan Pentadbiran SMK Tools and On, dan juga guru bahasa Inggeris kami sewaktu kami tingkatan 5. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas pengorbanan teacher yang telah mengajar kami sewaktu kami Form 5 sehingga penghujung SPM. Kami mendoakan agar Teacher Nuril sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan semoga teacher dalam kehidupan yang bahagia dan menikmati alam persaraan. Selamat bersara teacher. Pertemuan harapan pertama kalinya. To Puan Nuril, thank you for your dedication and guidance all these years. Wishing you a happy, healthy and fulfilling retirement. Happy honeymoon. Ansai Puan Nuril. Jumpa dekat Sempang 4. Hello Puan Nuril. Thank you for everything that you have done. Hopefully your retirement goes well and enjoy your retirement, and please don't worry about everything in the school. You can have a wonderful retirement life. Okay, enjoy your retirement. Bye. Mungkin di sini kita akan berpisah, kenangan bersama takkan ku lupa. Hai Puan Nuril, selamat bersara. Sihat-sihat selalu. Selamat berehat, jaga diri. Saya Puan Nuril. Bye. Selamat bersara Kak Nuril.
Selamat bersara Cikgu Nuril. Selamat bersara Puan Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nuril, saya wakil untuk guru-guru lelaki ingin mengucapkan selamat bersara. Kami berharap di hari persaraan Puan akan lebih ceria, lebih sihat dan memanfaatkan segala aktiviti yang masih ada. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Faizan ingin menyampaikan ucapan selamat bersara kepada Cikgu Nuril Yati sebagai pentadbir nombor 2 di sekolah ini. Dan sepanjang bersama dengan bertugas sekali dengan Puan Nuril, saya dapati beliau merupakan seorang guru yang berdedikasi, seorang yang mengambil berat terhadap tugasnya dan mempunyai dedikasi yang tinggi dan juga wawasan terhadap perjuangan beliau sebagai seorang guru. Jadi bagi saya sebagai seorang rakan seperjuangan dengan beliau, saya ucapkan selamat bersara dan semoga sentiasa mencapai kejayaan apa saja dalam kehidupan beliau dan seterusnya kebahagiaan dari masa ke semasa. Itulah saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Puan Nuril, selamat bersara, jaga diri, jaga kesihatan, jaga lutut. Lepas tu selamat berhari raya. Puan Nuril yang saya kenal sangat seorang yang sangat mudah untuk dalam segi pengurusan kerja, memudahkan urusan. Walaupun kita tengok dia ni macam seorang yang senyai sikit, kalau tak kenal tu nampak macam garang, tapi bila dah kenal tu sangat baik. So kepada Puan Nuril, saya ucapkan selamat bersara, selamat menyambut hari raya. So jaga diri, jaga pemakanan, jaga kesihatan dan doakan kesihatan kami juga warga-warga SMK Tun HO semua supaya dalam keadaan selamat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum buat kakak PKP kita yang tersayang Puan Nuril Yati. Saya nak ucapkan selamat bersara dan semoga sihat-sihat selalu. Jangan lupa kami dekat sini. Puan Nuril Yati yang saya kenal adalah seorang yang ceria, yang sangat kita kata sporting. Okey, dan saya rasa seronok bekerja dengan kak PKP kita. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Pergi tuan semak siratan, ukur tali, tampak serupa. Pergi puan semara ingatan, luhur budi tidak dilupa. Pahat papan serupa dulu, bawah kain daun cerbai. Rehatlah puan di dunia baru, ukhuwah terjalin, usah terurai. Selamat bersara Puan Nuril Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak TVKI mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nuril. Semoga selepas ini sentiasa bahagia bersama keluarga dan juga terus berjaya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum Kak Nuril. Saya nak ucapkan selamat bersara. Enjoy your retirement day and happy selalu. Minta maaf segala-galanya. Semoga sihat semua. Bye. Assalamualaikum Puan Nuril, Kak Nuril. Okay, selamat bersara. Okay, semoga gembira selalu selepas persaraan ni. Okay, jangan lupa kami di sini. Kak Nuril bukan sahaja rakan sekerja tapi sentiasa keluarga SMK Tun Sin. Sayang selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nuril. Puan Nuril Yati ni yang saya kenali sejak tahun 2015 di SMK Alma. Dan di penghujung perkhidmatan kita bertemu lagi di satu titik pertemuan yang dinamakan SMK Tun Sin. Okay, Puan Nuril, so happy to meet you again.
Okay, dan seronok bekerja dengan Puan Nuril walaupun kita selalu dalam teguran dan dalam gurauan kita masih bersahabat seperti dulu. Semoga tidak ada apa-apa yang negatif disimpan dalam hati dan saya doakan Puan Nuril akan lebih berbahagia, diberi kesihatan yang baik dan seterusnya menuju satu fasa kehidupan yang sangat Puan Nuril idam-idamkan. Okay? Semoga kita jumpa lagi dan semoga ukhuwah antara kita terus berkekalan sehingga ke syurga. Selamat bersara Puan Nuril. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh warga SMK TISO. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak mentadbir, rakan-rakan guru serta seluruh warga sekolah atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang tempoh pemerintahan saya di sekolah ini. Kepada pihak mentadbir, terima kasih atas kepercayaan, bimbingan dan sokongan yang sentiasa diberikan. Kepada rakan-rakan guru pula, terima kasih atas kerjasama, persahabatan dan kenangan indah yang kita lalui bersama sepanjang saya menjalankan tugas sebagai pendidik. Tidak dilupakan juga kepada anak-anak murid yang saya kasihi. Kalianlah yang memberi makna kepada tugas kami sebagai guru. Teruslah berusaha menuntut ilmu, berdisiplin dan menjadi insan yang berjaya pada masa hadapan. Jika sepanjang saya berkhidmat di sini terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, saya dengan rendah hati mohon maaf. Sesungguhnya saya amat menghargai setiap kenangan dan pengalaman yang telah kita lalui bersama selama 3 tahun saya berada di sini. Walaupun saya bersara daripada perkhidmatan, kenangan bersama warga sekolah ini akan sentiasa terpahat dalam ingatan saya. Semoga sekolah ini terus maju dan berjaya. Sekian, terima kasih. Bye.